Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mula umur kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal Baik, kita teruskan. Wa itu ta'lumat ta'lim wa tazakkur wa tazakir wa tanfa intifa wa ifadul sifat. Wahai segala masuk kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila huda wa ila khairi tibawi wa jalla wa barti wa qurbi wa sawabi insyaallah la haula wala quwwata illa billahil azim. Kita masuk minggu yang ketiga, tajuk hak dan kewajipan dalam pernikahan atau dalam perkahwinan. Hak dan tanggungjawab. Hak dan tanggungjawab ni ada samalah. Namanya hak dan tanggungjawab. Suami menjalankan tanggungjawab, isteri dapat hak dia. Isteri menjalankan tanggungjawab, suami dapat hak dia. Sama-sama menjalankan tanggungjawab, anak dapat hak dia. Harta dapat hak dia. Keharmonian dapat hak dia. Begitu. Jadi, itu saling ikatan antara hak dan tanggungjawab. Untuk kita dalam perkahwinan begitulah. Perkahwinan adalah ikatan suci yang mempunyai hak dan tanggungjawab bersama. Jadi, bukan seronok-seronok saja perkahwinan ni, bukan saja seronok best-best saja. Perkahwinan itu apabila kita shake hand dengan Pak Imam, aku sudah menikahnya, sudah ada satu kesediaan dalam diri kita dan isteri kita untuk melaksanakan hak dan tanggungjawab secara bersama-sama. Masing-masing jalankan tanggungjawab dan masing-masing dapat haknya. Itu. Perkahwinan itu bukan sesuatu maknanya ada cabaran, ada iringan hak dan tanggungjawab yang perlu ditunaikan. Islam menetapkan hak tertentu pada suami, isteri dan keluarga dengan menjamin keharmonian rumah tangga. Dan untuk itu Islam tetapkan senarai hak dan tanggungjawab. Dan ini anda boleh cari sendiri dalam kitab Al-Manhaji, tapi saya hanya sentuh 2-3 saja. Merujuk pada surah Al-Baqarah ayat 228, kalau kita tengok dalam lahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Para perempuan punya hak yang seimbang dengan kewajipannya menurut cara yang makruf. Secara umumnya, secara amnya, hak dan tanggungjawab itu dia mesti seimbang. Dia beri hak, dia dapat. Dia melaksanakan hak, maka dia akan dapat. Dia melaksanakan kewajipan dia, maka dia dapat hak itu. Itulah. Okey. Hak suami kepada isteri dan juga tanggungjawab isteri kepada suami. Hak suami mendapat ketaatan dalam perkara yang makruf, isteri memberikan ketaatan. Bila isteri memberikan ketaatan, suami mendapat haknya, iaitu ketaatan isteri. Bila isteri tidak melakukan tanggungjawab, nak melawan suami, hak suami tak dapat hak dia. Isteri melanggar. Contohnya, menjaga maruah suami dan harta. Menjaga rumah tangga dan anak-anak. Jaga suami, maruah suami. Hak suami, segala bentuk keaiban di rumah tangga, jangan diceritakan pada orang lain. Tanggungjawab isteri, jangan cerita pada orang lain. Segala masalah rumah tangga. Ini clear. Lagi-lagi perkara-perkara yang berkaitan tentang hubungan suami isteri. Jangan cerita dengan orang. Maruah-maruah diri harus disimpan. Isteri jangan cerita ke orang. Suami dapat hak dia, iaitu maruah yang dijaga. Begitulah juga sebaliknya. Suami juga kena jaga maruah isteri. Menjaga rumah tangga dan anak-anak. Itu adalah tanggungjawab hak isteri. Maknanya kalau kita kerja, maka suami isteri dia dekat rumah, kalau tak kerja, maka dia tanggungjawab untuk menjaga rumah tangga dan anak-anak. Jangan ada orang datang rumah nak jual kapet, kita mari masuk, kita pembeli juga. Bukan tengok duit si suami ada ke tak ada. Jaga rumah tangga dan anak-anak. Kemudian tidak keluar rumah tanpa izin. Suami ini dia kena dapat hak dia. Apa hak dia? Mesti diminta izin oleh isteri kalau nak keluar rumah. Tanggungjawab isteri ialah
meminta izin suami kalau nak keluar rumah. Sehingga kan dalam hadis Rasulullah SAW mengandaikan sekiranya aku boleh menjadi seorang sujud pada orang lain, saya akan sujud pada suami. Yang menunjukkan ketaatan kepada suami itu tinggi. Jika digambarkan seperti itu. Baik. Hak isteri pada suami pula. Dan tanggungjawab suami pada isteri sama. Nafkah zahir dan batin. Isteri mendapat hak dia nafkah zahir dan batin, nafkah makan, minum, pakaian dan juga persemendaan ataupun hubungan suami isteri, kasih sayang dan sebagainya. Maka suami laksanakan tanggungjawab dia. Bekerja, mencari nafkah, bagikan nafkah, memberikan. Itu adalah hak dia. Layanan baik dan penuh kasih sayang. Isteri perlu mendapat layanan baik dan penuh kasih sayang dari suami. Maka tanggungjawab suami memberi layanan baik dengan penuh kasih sayang. Perlindungan dan keselamatan. Isteri mendapat hak untuk perlindungan dan keselamatan. Suami kena laksanakan tanggungjawab dia. Jangan biarkan isteri keluar malam-malam seorang-seorang urusan. Padahal kita sibuk, kita main game ke apa, kita taklah. Semua isteri kita di kedai dan sebagainya, angkat peras. Itu bukan perlindungan dan keselamatan. Rumah yang tak selamat, beli rumah yang tepi sungai, tak selamatkan isteri ni dan keluarga. Hak untuk mendapatkan pendidikan berinteraksi dengan baik. Maknanya suami perlu berinteraksi dengan baik supaya mendidik isteri. Isteri nak dapat pendidikan. Suami memberi pendidikan. So dia nak dapat hak dia, tanggungjawab suami ialah memberi pendidikan dengan interaksi yang baik. Saya rasa dengan Indonesia saya faham lah, kalau saya detail pun semua dah akan faham. Hak bersama antara suami isteri, saling mencintai dan menghormati. Hak bersama suami isteri, saling mencintai dan menghormati. Menjaga amanah dan maruah keluarga. Saling menasihati dan menyokong. Berhak untuk menafkah zahir dan batin. Kita dah sama je. Sama-sama buat. Sama-sama bertanggungjawab, sama-sama dapat hak masing-masing. Okey. Hak anak dalam perkahwinan. Dilahirkan di perkahwinan sah. Hak untuk dilahirkan daripada perkahwinan sah. Kalau ada anak, tapi anak luar nikah, mak bapak tak bertanggungjawab. Sepatutnya sebarang perbuatan seksual mesti selepas kahwin. Kalau ada aktiviti seksual sebelum kahwin, dia adalah merosakkan maruah. Kalau mengandung, lagilah anak, kesian anak tu. Hak untuk mendapat pendidikan, kasih sayang, penjagaan, hak untuk mendapatkan nama yang baik dan identiti. Ini tanggungjawab mak bapak, iaitu memberi pendidikan, kasih sayang dan penjagaan pada anak yang terbaik. Itu adalah hak dia. Makan, minum, rumah yang selamat, tak ada pencuri, tak ada penyakit, tak ada aktiviti-aktiviti di rumah yang boleh merosakkan dia. So tengok TV je, tengok game je untuk jaga atas. Dan diberikan nama yang baik-baik, jangan nama yang bukan-bukan pada anak-anak tersebut. Boleh rujuk pada surah Al-Bukhari. Surah Al-Bukhari, hadis. Surah yang didapat oleh Bukhari Al-Muslim. Hak kepada nafkah dan penjagaan kesihatan. Yang kena bagi. Yang biarkan anak tu demam, isteri tu demam. Tak dibawa. Okey. Hak bersama antara suami isteri. Tadi lah. Dah lepas. Hikmah. Kenapa Islam menetapkan hak kahwinan? Menjamin keadilan dan keharmonian dalam rumah tangga. Banyak keluarga berantakan hari ini sebab tak ada jaminan. Orang kan jadi takut nak kahwin. Budak muda takut nak kahwin. Budak cerita dalam movie, kau benda tu, gaduh, membunuh, bergaduh, berebut harta, tak ada yang baik, kena pukul bantai, takut nak kahwin. Jadi patut Islam beritahu hak supaya masing-masing melakukan tanggungjawab dan keluarga jadi harmoni. Mengelakkan penindasan dan kezaliman, memupuk kasih sayang dan tanggungjawab. Mengelakkan penindasan dan kezaliman dalam rumah tangga. Ini hak untuk memupuk kasih sayang dan tanggungjawab. Dan melahirkan dengan seimbang dan takwa dan berakhlak mulia. Akhirnya, hak-hak dan tanggungjawab ini jika dilaksanakan dan saling lengkap melengkapi, keadilan, keharmonian dapat didirikan, penindasan kezaliman dapat dihapuskan, kasih sayang dan tanggungjawab dilaksanakan, dan kita melakukan generasi seimbang dan berakhlak mulia, insya-Allah taala. Apakah cabaran? Cabaran pertama ialah kurang ilmu agama. Kenapa jadi macam ni sekarang? Kenapa berlakunya anak luar nikah? Kenapa berlakunya sembang mahram? Kenapa berlakunya bergaduhan? Macam-macam lah.
jenayah-jenayah rumah tangga ini kerana kurang ilmu dan kurang ilmu agama dan komunikasi yang berkesan. Uh, Komunikasinya tangan, kaki, mulut ada habis tempat tendang terajang. Kemudian pengaruh media dan budaya individualistik. Kita ada masalah dengan suami isteri, kita tanya TikTok. Kita tanya, memang gaduh lah. Sebab kita kena tanya orang yang mempunyai pengalaman, pergi jatuh agama, minta nasihat. Ini pergi minta nasihat dengan TikTok. Habislah pengaruh media dan budaya. Budaya individualistik semua nak jaga sini. Tekanan keuangan dan ketidakseimbangan peranan. Cabaran undang mana tak cukup duit sekarang memang sebab cukup duit. Dia begini, kalau kita tahu kita punya duit kita berapa tebal, patutnya kehidupan kita kena lagi lebih daripada tebal tu, bukan lebih. Apabila seorang itu menggunakan kad kredit, sebenarnya dia sedang mengundang kerosakan dalam rumah tangga dia kerana dia akan berhutang. Kad kredit RM5,000 tapi gaji RM3,000, dia belanja RM5,000 sebulan. Habis RM2,000 siapa nak bayar? Itu tekanan kewangan bercerai-berai. Jadi kalau pilih suami, tengok makin banyak kad kredit dia, itulah kita lari jangan. Ini banyak hutang. Bukan makin kredit, kad kredit tu. Makin banyak kad kredit, itulah sebenarnya yang paling banyak hutang. Tak payahlah orang banyak kad kredit ni kahwin dengan dia. Kalau tunjuk kad kredit lah. Kecuali orang niaga lah, mungkin diperlukan untuk memberikan barang-barang secara segera kan. Pendidikan. So, penyelesaiannya, masa kerusuhan perkahwinan, mantap bagi kerusuhan perkahwinan. Kemudian adanya elemen pembelajaran berterusan dalam ilmu kekeluargaan secara offline, online, berbayar tak berbayar, daripada pihak berwajib. Mana anak setahun kena kursus juga, anak kali kedua lahir kena kursus supaya dia menyelesaikan banyak masalah. Dan kembali kepada contoh Rasulullah SAW. So kesimpulan yang terakhir ialah hak-hak perkahwinan adalah asas keharmonian rumah tangga Islam. Jadi hak-hak perkahwinan adalah asas keharmonian rumah tangga Islam. Jadi tanggungjawab yang kita laksanakan untuk mendapat hak, sebenarnya akhirnya rumah tangga jadi harmoni. Give and take. Kita laksanakan tanggungjawab, ada orang dapat hak dia. Orang itu laksanakan tanggungjawab, kita dapat hak kita. Kita sama-sama laksanakan tanggungjawab, anak dapat hak. Maka harmoni rumah tangga, tak ada gaduh-gaduh. Keseimbangan hak tanggungjawab sama isteri dan anak. Mana seimbang tadi, masing-masing kena buat. Bukan suami dia kerja, isteri je. Kalau isteri buat mak suami relax je. Boleh yang tu, kesian. Sebab pertama ialah orang yang paling baik pada ahli keluarganya. Kegagalan menunai hak pun berkesan dengan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Bayangkan kalau di Malaysia ni selama 50% penduduknya semua single parent. Bergaduh, kita akan dapat harmoni. Alhamdulillah misalnya. So saya ingat, saya rujuk pada assignment yang saya berikan. Saya assignment ni bukan tak ada markah, cuma jadi saya tengok kefahaman anda atas soal-soal. Simple-simple beri jawapan. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.